Ada yang benci, tapi jangan nafikan Malaysia hebat disebabkan beliau. Tun Dr. Mahathir Mohamad, seorang tokoh yang sangat hebat, king dalam catur Malaysia. Kita mampu mendunia hanya disebabkan beliau. Tapi hari ini ada yang mempertikaikan jasanya. Adakah ini balasan untuk segala pengorbanannya? Sebelum kita go deeper, jom kita travel back to the time. Kita kenali siapa sebenarnya bapa pemodenan Malaysia. Tun M ada 9 orang adik-beradik. Yang paling bongsu mestilah Tun. Hidup Tun berbeza 360 degrees, tak sama macam PM sebelum. Tun dibesarkan dalam family yang serba cukup je. Ayah Tun cikgu bahasa English dan ibunya suri rumah. Dari kecil lagi Tun suka belajar, pandai menulis, pandai berdebat. Cita-cita Tun nak ubah nasib sekeluarga. Ibu Tun cakap nak jadi hebat kena ada ilmu. Sebab itu Tun nak sangat belajar tinggi-tinggi. Tapi hasrat tu dihalang. Segalanya musnah, segalanya hancur. Semuanya angkara Jepun. Masa tu sekolah kena tutup. Ayah Tun tak dapat lagi mengajar. Hidup mereka bertambah susah. Tun sedih, hasrat nak ubah nasib keluarga hancur berkecai. Tapi hidup kena teruskan. Tun jual pisang goreng semata-mata nak bantu family. Tun tak malu pun, sebab Tun tahu ini bukan penamat. Setiap hari Tun menunggu bila agaknya British boleh pulihkan tanah Melayu. Tapi lama-kelamaan Tun hairan, bukan ke British Empire terkuat? Macam mana boleh kalah dengan Jepun? Start dari situlah Tun sedar, kalau Jepun boleh, kenapa Malaysia tak boleh? Lepas Jepun kalah perang, British datang balik nak buat Malayan Union. Tapi Tun tahu ini satu penipuan. Tun nak semua orang bangkit lawan British. Macam-macam akhbar Tun sebarkan betapa bahayanya Malayan Union. Tapi siapa sangka budak muda yang bersenjatakan tulisan mampu cetuskan revolusi di tanah Melayu. Dan sebab itulah UMNO ditubuhkan. Setahun berlalu, Tun dapat peluang yang dirampas Jepun. Tun dapat beasiswa sambung belajar dekat Singapura. Sambil-sambil study, Tun jadi penulis berita The Straits Times tau. Masa tu, Tun guna nama Cedit, nama manja dalam family. Yelah, masa tu kan jauh dari keluarga. Ini je cara nak ubat rindu. Tapi kat sana ada cara lain nak ubat rindu. Tun tertarik dengan seorang gadis yang cantik. Selalu minta Tun tolong ajarkan fizik. Masa awal kan ramai tau nak mengorat gadis ni. Tapi gadis ni cuma nampak Tun seorang je. Gadis tu Tun Dr. Hasma. Sejak tu diorang pergi kelas sekali, study sekali. Dating lah tu. 2 tahun lepas tu Tun sendiri cakap, yang mula-mula yang dia beritahu saya yang dia cintakan saya, itu yang paling bersejarah lah pada saya, tahun 1949. Dan akhirnya pasangan sejoli ini bernikah pada tahun 1956. Ayah ada tanya Tun tak gugup ke masa meminang tu? Tak ada apa, dia okey. Adalah masalah sikit. Dia tegur saya. Tapi tak apalah. kita muda masa tu, dia orang tua, dia tegur lah. Ya, dulu tak banyak orang jadi doktor. Tun panggil Tun Hasma my darling ke? Saya tak tahu lah. Saya itu saya tak tunjuk kepada orang. Semua orang tahu 1957, tahun di mana laungan kemerdekaan bergema. Semua orang happy. Tapi apa yang berlaku pada Tun M Dr. Mahathir? Jom I bawa orang singgah kat satu sekolah ni. Inilah Sekolah Kebangsaan Iskandar. Sekolah ini pun dibuka tahun yang sama. Tapi mesti korang pelik kan? Apa kaitan sekolah ini dengan Tun? Sekolah ini dibuka oleh ayah Tun sendiri. Hebat kan? Tapi korang tak tahu kan, tahun ni juga ayah Tun jatuh sakit sampai tahap mengajar dalam keadaan berbaring. Walaupun tengah sakit, ayah Tun tak hiraukan.
semata-mata nak anak murid pandai bahasa English. Dan tahun yang sama juga, Tun bertugas sebagai pegawai perubatan kerajaan. Tapi Tun buat keputusan nak berhenti bekerja. Tun balik Alor dan buka klinik pertama yang dimiliki oleh orang Melayu, Maha Klinik. Kita tahu Tun buka klinik untuk hikmat masyarakat, tapi mungkin juga sebab nak rawat ayah Tun sendiri. 4 tahun kemudian, ayah Tun meninggal dunia. Tun kata tak banyak memori dengan arwah ayah dia. Masa dulu, my father died a long time ago. Oh. Fotograf pun payah nak buat. Dulu kamera susah. Betul. Nak ambil gambar dalam studio, kena tudung itu. He was a teacher for Tunku Abdul Rahman. Dan pada 1966, Ibu Tun pula meninggal dunia. Ibu saya yang mempengaruhi saya menyemaikan segala nilai hidup yang saya pegang hari ini. Saya terhutang budi kepada ibu saya. Saya dapat banyak nasihat daripada ibu saya. Apabila saya makan dan rasa sedap, saya mesti berhenti. Kalau saya hari ini sihat, sebabnya kerana ajaran ini lah. Mak saya ni dia tak pernah marah kepada saya. Yang saya takut ialah bapa saya. Tapi kalau bapa saya marah, dia melindung saya. Jadi dia mengajar saya supaya bersabar. Kehilangan kedua-dua orang tua menjadi kehilangan yang terbesar untuk semua. Begitu juga Tun. Tapi Tun bertuah. Walaupun Tun rasa kehilangan, Tun tetap ada seorang yang sentiasa berada di sisinya. Tun Hasma selalunya setia, selalunya ada dalam setiap jatuh bangun suaminya. Walaupun suaminya ingin meletakkan kaki di dalam catur politik, Tun Hasma tetap di sisi, jadi penguatnya. Tun M pernah berada di dalam jawatan tertinggi UMNO, tapi hanya disebabkan oleh sepucuk surat, Tun juga pernah dipecat dari UMNO. Walaupun dalam keadaan begitu, Tun Hasma tetap di sisinya, selalu menceriakan hatinya, selalu menjadi penguat semangat Tun untuk terus maju, sampailah beliau menjadi seorang negarawan termuka. Kini Tun menjadi seorang ikon yang paling banyak menyumbang kepada negara, menjadi Perdana Menteri Malaysia yang paling unggul, negarawan sejati. Bukan sekali, tapi 2 kali nama Malaysia disebut di serata dunia. Lihatlah Malaysia sekarang. Tanpa Tun, mungkin Malaysia tak akan macam ini. Tun berjaya membuka mata dunia bahawa negara kecil seperti Malaysia boleh menjadi salah sebuah negara yang moden dan maju. Umur Tun dah genap 1 abad. Banyak yang dicapai. Tapi masa saya tanya tu, Kita nak jadikan Malaysia ni negara maju, tapi kita tak capai. Walaupun dah 100 tahun, Tun tetap berusaha. 100 tahun Tun bekerja, tapi anak muda sekarang Anak-anak muda boleh buat semua, tapi kalau tak nak buat, tak jadilah. Bukan tak boleh, tak buat, tak mau. Kita duduk di Malaysia, banyak peluang ada. Ada peluang kerja, kerjalah. Tapi kalau tak mau kerja, dapat kepada orang Bangladesh. Pasal apa kita tak mau kerja? Saya kecewa lah. Saya nak orang Melayu kerja kuat, rajin, beramanah, hutang bayar. Ini hutang pun tak mau bayar. Sampailah. Malaysia sekarang tak macam dulu, jauh lebih hebat, membangun dan terus membangun. Tapi jangan pernah kita lupa, ini adalah warisan daripada sebuah keluarga. Ibu berbakti demi anaknya, ayah berbakti demi muridnya, dan Tun berbakti demi bangsanya, demi masyarakatnya, dan demi tanah air yang tercinta. Dan penghargaan ini dari kami untuk Tun Dr. Mahathir. Demi legacy, demi sejarah, demi segala yang Tun korbankan kepada kami, hari ini kami mempersembahkan lukisan legacy keluarga Tun Dr. Mahathir yang akan selamanya menjadi kenangan buat Tun berdua. Percayalah Tun, banyak yang Tun dah capai untuk Malaysia. Terima kasih Tun, 100 tahun bersama Malaysia. Tanpa keluarga, siapalah Tun? Dan tanpa Tun,
Siapalah Malaysia.